Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 1, 2, 3. Esto es una cosa. Huh? Yo, assalamualaikum guys. Terima kasih kerana klik video ni. Welcome back to my channel Taufik Adi React. Hari ni aku nak react apa-apa yang best dekat media sosial ni. Oh, kita nak tengok apa yang best. By the way, korang boleh tag aku tau. Korang boleh tag aku dekat mana-mana aku punya media sosial, TikTok, Instagram, Facebook. Supaya apa? Supaya aku boleh tengok video tu sama-sama dengan korang. Aku boleh react. Nanti aku tag lah nama korang sekali, okay? So, kita nak tengok apa lah nak banyak cakap. Sebelum tu, korang boleh tekan button subscribe dulu. Bantu aku naikkan channel ni. InsyaAllah akan ada lagi video yang best-best aku akan buat. InsyaAllah kalau ada kekurangan, korang boleh komen dekat bawah, okay? Jom kita tengok apa yang best kat media sosial ni, okay? Okay. 1, 2, 3. Mengandung. Dia momen-momen macam gini best lah. Dia bukan video kelakar, tapi dia macam orang kata bila kita tengok tu. Sebab aku pun ada isi, so aku tahu lah momen-momen ni memang sangat best. Mengandung. Huh? 1, 2, 3. Esto es una cosa. Huh? Tak, kalau perut dah macam gini dah memang sasar dah, tak payah tengok lagi dah. Untuk benda tu apa, pregnancy test untuk orang yang mungkin dalam 2 bulan atau 3 bulan yang masih tak nampak perut. Ini kalau dah nampak, tak payah. Tak payah. Tengok komen apa ni? Tu mamis. Tu mamis. Jangan cakap macam tu. Aku pun terasa kalau kau cakap macam tu. Apa ni? Sis try hard. Try so hard. Oh! Kalau tak boleh tu jangan buat. Kalau dah tak boleh, dah tak tahan muka tu, okey, lepaskan je, tak payah nak. Tak payah nak macam tu. Masam sangat lah. Oh, dekat aku masak tak apalah. Janji dia dah jumpa kan. Tapi itulah. Yang last kali tu masih gitu tu. Dah hilang masam boleh lah macam tu. Kreativiti. Perempuan memang suka lelaki-lelaki yang kreatif macam gini. Nampak nak buat air kalau ada layer-layer tu dia nampak lawa. So jadi macam seronok lah nak minum. Okay. Tahu. Kenapa manusia sekarang ni tak ada masalah cari masalah, bang? Kau dalam hidup ke, bang? Jangan. Kau tengok muka dia terkejut, bang. Oh, dah settle dah, Kau tengok mata dia, bang. Kau tengok cara dia tengok kau tu. Gulak-gulak Gulak-gulak dalam hidup. Gulak. Tak tahulah kalau masih hidup tak lagi abang ni. Apa beria sangat ni? Apa ni? Kenapa? Oh, nak lompat. Oh. Permulaan dah beria dah. Ya Allah, permulaan dah macam Angel dah beria. Ingatkan power. Kalau power tak apa bang macam ni. Kalau power ataupun dah lepas barulah boleh belagak. Oh ini bukan main. Benda belum melakukan lagi dah belagak dah. Belagak ke tu? First try. Second try pula, jatuh lagi. Aduh, lain kali kalau nak belagak tu, belagak time dah menang, time dah melakukan, time dah berjaya. Okey, jangan awal-awal. Kalau tak dapat malu macam gini. Dia jatuh tu dah sakit, tapi tu malu lagi. Malu tu lagi teruk daripada sakit, tahu tak? Turun left. Astagfirullahaladzim. Aku terbaca komen ni kata, kenapa drawing tu lagi cantik daripada Astagfirullahaladzim. Apalah korang ni buat video macam ni. Mas, bisa foto wedding tak untuk tanggal 10? Bisa kak?
Harganya kira-kira berapa? Nak nego lah ni, nak nego. Okay. Budgetku cuma 3 juta. 3 juta. Daripada 900,000 ke 3 juta. 3 juta convert ke Malaysia banyak ke? Lepas tu, kau tahu tak? Sebab macam gini lah kadang-kadang antara buyer dengan seller tu macam malas antara harga tau. Cuba seller akan cakap je ni bagilah harga yang orang kata yang harga apa je kan? Bagilah harga yang boleh dengar. Kalau buyer lah, bagilah harga yang boleh dengar. Lepas tu kalau seller pula cakap bagilah harga yang orang kata berpatutan. Kena berpatutan, jangan berendah sangat. Macam tu. Sebab takut macam gini lah. Macam gini. Oh, kalau dia tertekan send tadi, rugi 2 juta 100. Inilah mengapa kita tidak dianjurkan fast respon. Oh, patutlah seller ni bila kita mesej lembab, kadang-kadang lembab je. Aduh. Oi, mau curhat ni curhat apaan? Kayak kau putus deh. Malas kau pacaran kalau kayak gini lah. Pasti diselingkuhi bukan? Keluarganya ikut campur dulu. Siapa? Abangnya atau maknya atau bapaknya atau suaminya? Dia macam mana nak cakap Aku tak tahu lah antara siapa yang bega ni. Siapa yang bega ni? Ini Zah udah benar-benar nggak benar sih. Dia macam betul tau aku nak apa? Nak bercinta dengan dia tapi keluarga dia kacau. Siapa suaminya Allah? Dan dia betul tapi dia macam tak betul ke tau. Aduh. What? Mesej crush. Lagi di mana? Di rumah ayang. Dia panggil ayang. Gua di rumah what? Oh, goyak Di mana? Kat rumah sayang. Ingatkan dia panggil sayang, rupanya kat rumah sayang dia. Ayun. Kau tengok deh. Dah nak masuk syurga. Jatuh kat neraka. Aduh, kenapa? Dosa suka cari kita ni, Allah Akbar. Shit. What? Ui, susah nak jaga. Ingat tak macam gini tau. Rupanya, kemas ni. Okay. Ini nak duduk dalam kereta pun susah kak. Kenapa nak kisah-kisah hidup kak? So sampai sini sajalah video aku pada hari ini. Aku nak ucapkan terima kasih banyak dalam video aku daripada awal video sampai sekarang. Banyak tengok video aku punya react ni. Aku nak ucapkan terima kasih sangat. Korang jangan lupa tekan button subscribe kalau korang suka video ni. Korang boleh tekan button like juga. And korang boleh on notification. Korang boleh on notification untuk apa? Untuk kalau ada video selanjutnya korang dapat notification lah. Lepas tu korang boleh share kat kawan-kawan korang juga. Okay? By the way korang boleh tag aku dekat mana-mana video yang best supaya aku boleh react. Supaya aku boleh react lah video yang korang tag tu. Nanti aku tag nama korang sekali. Okay? So sampai sini sajalah video aku pada hari ini. Kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.